Dalam kehidupan seharian, kita semestinya akan menggunakan pelbagai jenis bahan. Antaranya ialah seperti plastik, kertas, tin aluminium dan bermacam bahan lagi. Dan semasa menggunakan bahan tersebut, semestinya terhasil beberapa sampah hasil daripada penggunaan bahan-bahan tersebut. Apabila kita ingin membuang sampah yang tersebut, kita perlu menyentuh penutup sampah untuk membukanya dan membuang sampah tersebut. Permukaan penutup tong sampah mempunyai pelbagai jenis bakteria. Jadi, apabila tangan kita menyentuh permukaan penutup tong sampah, bakteria-bakteria yang terdapat pada permukaan penutup tong sampah akan melekat pada permukaan tangan kita. Bakteria seperti E. coli, Salmonella, Listeria dan Staphylococcus aureus yang terdapat pada permukaan tong sampah dapat menyerang saluran pencernaan dalam gejala utama seperti diari, mual, muntah dan demam. Dan sebab itulah apabila kita hendak membuang sampah, kita perlu menggunakan hand sanitizer atau membasuh tangan menggunakan sabun selepas kita membuang sesuatu untuk mengelakkan bakteria masuk ke tangan kita. Jadi, perkara tersebut melecehkan kerana kita menggunakan hand sanitizer dengan betul supaya tiada bakteria akan melekat ke tangan kita. Jadi, untuk elak perkara ini berlaku, kami mempunyai solusi iaitu inovasi Motion Sensor Trash Bin. Tujuan inovasi ini dihasilkan adalah untuk memudahkan orang untuk membuang sampah tanpa perlu menyentuhnya. Hal ini juga meningkatkan tahap kebersihan, kecekapan dan kemudahan dalam menguruskan sisa domestik dan komersial. Dengan menggunakan penderia gerakan motion sensor, penutup tersebut akan terbuka secara automatik apabila objek atau tangan didekatkan. Hal ini sangat berguna di tempat awam, hospital, dapur dan pejabat yang memerlukan tahap kebersihan yang tinggi. Selain itu, inovasi ini juga menjimatkan masa dan tenaga pengguna kerana tidak perlu membuka secara manual. Secara keseluruhannya, penciptaan tong sampah automatik atau motion sensor trash bin menyumbang ke arah kehidupan yang lebih moden, selesa dan sihat sejajar dengan perkembangan teknologi semasa. Projek automatic trash bin ini mampu menjadi sebuah solusi bagi meningkatkan kebersihan dan kenyamanan semasa membuang sampah. Dengan menggunakan sensor ultrasonik dan servomotor, tong sampah ini dapat terbuka dan tertutup secara automatik apabila mengesan objek seperti tangan di hadapannya. Tambahan lagi, sistem ini bukan sahaja mampu meminimumkan sentuh langsung antara pengguna dengan tong sampah, namun mampu meningkatkan keefisienan penggunaan tong sampah. Contohnya, di kawasan rumah, sekolah dan sebagainya. Selain itu, keberhasilan projek ini mampu membuktikan bahawa teknologi Arduino Uno dapat diterapkan dalam aktiviti harian bagi mencapai kehidupan berkonsepkan smart living.